Saya patut lakukan sesuatu. Saya tak ada benda ni. Kat base kita dah tak ada senjata. Kotak duit ada di sana. Betul juga, kotak duit. Asyik baik I initiative. Buka. Money. Jom kita beli senjata. Ya, nak beli apa biar saya lihat dulu Ada Iron Axe, Diamond Sword dengan Golden Mist. Saya boleh ambil Diamond Sword, tapi harganya 167. Kalau Iron Axe kita ambil 99 je. Golden Flame 50. Saya ambil Iron Axe kerana durability dia kuat dan sesuai untuk dua benda, melawan dan motor pokok. Baik. RM99. Terima kasih. Sama-sama. Pekan ni jual barang-barang baik. Mana agaknya yang dapat? Lain kali boleh datang sini lagi. Shing! Tiba-tiba renovate. Macam mana tiba-tiba renovate ni? Saya datang nak beli senjata jugalah. Nah, saya nak tengok apa yang paling ni macam hebat lah senjata kat sini. Kat atas ni kita ada trident, beberapa lagi pedang. Oh ya, kita ada bow juga kat tepi tu. Boleh saya nak bow tak? Boleh. Berapa? 100. Nah, duit. Nah, bow. Terima kasih. Sama-sama. Jom. Oh, okey. Kuatnya angin kat sini. Tolong, saya dirompak. Tolong, saya tak pandai guna senjata. Wah. Pergilah, jangan buat kacau. Tu. Kau ni berani Ratatata. Aduh, lutut aku kena tembak. Sekarang aku akan habiskan kau. Ya. Oh, kau datang dari dimensi lain dan nak merompak, nak bunuh orang hilang mati. Nah, awak boleh jual AK-47 ni. Banyak money Saya jual untuk RM1,000. Banyak kau. Kau ada jual peralatan medkit tak? Ada dalam barrel tu. Okey, terima kasih. Lepas ambil medkit. Okey. Reviving. Awak kena rehat kat ward dulu. Baik. Scanning. Kecederaan lutut dikesan. Luka tembakan. Pemulihan akan dijalankan. Aku nak pergi travel. Okey. Ya. Kejap, kita belum makan sebelum perjalanan. Let's go. Last aku nampak tempat ni berfungsi adalah 2 tahun lalu. Maksud aku seminggu yang lalu. Good. Apa perbezaannya? Cuba korang teka di komen. Saya pun tak tahu macam mana ni. Apa perbezaannya? Cuba korang teka di dalam komen. Ada coconut tu kita boleh ambil. Minum air dulu panas-panas macam ni. Panas tu. Kejap. Apa tu? Saya kena tengok. Saudara-saudaraku, mari. Banyak nyamuk. Daripada medan perang semalam tu. Benar-betul dah pingsan. Mak,
letupan besar lagi. Parah men. Rujuk episod 2 season 2. Apa tu? Apa? Tembak. Siapa dapat kalahkan aku? Tak ada. Siapa dapat bunuh aku? Tak ada sesiapa dapat. Chandra dah bangun. Biasa sasakan. Kepala aku. Kelemahan dia adalah kepala. Cepat, serang. Dalam mimpi. Oh. Ya, sing. Ni kau sasarkan. Fire aspect diamond sword. Mana komen blok? Tu. Ini untuk garden aku. Ya.